Kalau ada iman, tak boleh nak buat benda macam ni. Yang kedua, kelemahan undang-undang. Undang-undang tak ada roh dalam Islam. Bukan undang-undang dunia saja. Kalau lepas undang-undang dunia, dalam kubur dia kejar lagi. Hari kiamat dia kejar lagi. Saya apa yang berlaku undang-undang ni dalam dunia saja. Dia anggap rasuah dosa yang besar ni. Dosa besar, dosa rasuah ni lebih besar daripada dosa makanan haram lagi. Makanan haram untuk diri dia saja. Rasuah ni melibatkan negara. Masyarakat umum. Lebih haram daripada makanan haram lagi. Kita kena sedar. Tapi bila undang-undangnya tak kuat, bila dia anggap undang-undang ni dunia saja, rasuah pada dunia, tak kait dengan agama. Apa lagi, dia ada ilmu tak ada iman pula. Lagi banyak ilmu pandai menipu. Banyak taktik macam-macam. Ilmu tak beriman akan jadi macam tu. Maka lepas undang-undang dunia, tak apa, lepas tu buat umrah. Lagi banyak rasuah lagi acak kali umrah. Tak ada masalah. Boleh hilang begitu. Dalam Islam tak hilang, mesti kena ambil tindakan undang-undang baru hilang dosa. Kalau tak ambil tindakan undang-undang, akhirat kena lagi. Kalau dia sedar macam ni, barulah dia tak boleh buat benda macam ni.